Saya simpulkan beginilah. Saya rasa gerakan boikot ni berjaya. Cuma masyarakat kita ni memang pecah dua. Dia ada orang yang boikot, ada yang tak boikot. Cuma sebelum ini yang tak boikot tu dia tak boikot tapi dia tak makan. Dia udah Grab ke apa semua tapi maknanya dia malu nak makan. Cuma sekarang dengan adanya gerakan untuk menghapuskan boikot ni kan, nak lawan balik gerakan boikot ni, akhirnya orang yang tak boikot tu dia pun ada hujah untuk makan, jadi dia pun makan secara terang-terangan. Jadi apa yang saya tengok sekarang, saya rasa yang boikot dia terus boikot sebenarnya. Kan, cuma yang tak boikot dia memang tak boikot. Cuma dulu yang tak boikot ni dia tak pergi sebab dia malu. Tapi sekarang dia dah tak malu sebab dia dapat hujah. Kan, jadi pada saya sebenarnya gerakan boikot ni berjaya. Dari satu sudut kita tengok tak apalah, kita tengok ada orang pergi ada orang tak pergi. Tapi dari satu sudut kita tengok hasil jualan yang tercatat, yang direportkan ataupun yang dilaporkan memang merudum. Mana-mana pun kita tengoklah, saya tak nak sebut syarikat-syarikat tu tapi kalau sekiranya kita perhatikan satu-satu ada yang tutup pun. Kan, dan bukan sahaja di Malaysia, bahkan ada setengah negara tutup terus. Kan, jadi maknanya gerakan boikot tu sebenarnya adalah merupakan gerakan yang amat-amat mengesani Israel dan sebenarnya itu kita kena laungkan lagi dan kita kena kukuhkan lagi.